Huyo. Oh, bro, hari ni macam bojan oh bro. Start oh. Ai tahu apa ni bro? BMW Z4. Warna Saja merah, ni oh. main tengok showroom. Budak-budak bawa aja ke dak? Oh, okey. Besar. Oh, bos. Bos, tak ada apa dah. Aku berkenan dah dengan kereta ni. Weh, sama, weh. Harga pun tak mahal weh. Berapa 2020 228k saja. Mileage baru 15k hampa. Ya Allah. Oh, takkan tak berkenan dah. Dengar boleh buka bumbung kan, bawa markah apa semua kan. Peh. Mana? Ni aku Ni buka dah ni. Tunjuk sikit. Oh, ni nak tutup. Aku tunjuk tutup. Takkan tak padu weh. Aku muka hak tak handsome jadi handsome ni dah ni weh. Weh, yang isem weh. Oh ya. Anak ni lagi puji ni handsome. nak pakai apa ni? Ha? Nak pakai apa? Tengah hari. Oh. Nasi gerak tengah hari. Bulan puasa lupa. Tapi itulah, kalau ada duit aku beli kereta ni dah. Jadi untuk kereta ni saya ada buat video review. Apa boleh pi kat TikTok saya. Tapi sabar saat nah boh. Bagi saya edit dulu. Jom. Aku nak pi kalau Masuk. mem call nak pi beli baju raya. Okey. Kuih raya apa tak beli ke ni? Okey, pergi beli dulu. Ni mem mode 3 nah. Oh, memang 3. Mem mode 3. Tapi seat 2 ah. Dak bawa satu tu je lah. Ya. Kalau. Apa duk tahan orang tengah jalan pula. Hei, teruk betul.